Saya dengan polis lama, tetapi terus pelaburan semalam saya umumkan masih meningkat. Suku tahun pertama tahun ini dalam keadaan ekonomi dunia terencat, ya. Tapi pelaburan di Malaysia masih meningkat 3.1%, ya. Tapi ukuran akhirnya itu ialah ukuran keselesaan kepada rakyat. Rumah mereka, hospital, sekolah, dan kos sara hidup. Dan ini yang dicuba ditangani oleh kerajaan ini, ya. Tapi kita juga berdepan dengan suara-suara yang terus kencang, negatif terus, bahawa seolah-olah kita ini hanya bercuti dan tidak berbuat apa-apa kerja, dan termasuk polis tidak menjalankan tugas dengan profesional. Kalau ada 1-2 kes daripada 100,000, itulah yang dibesarkan seolah-olah gagal semuanya. Ini penyakit kelompok bebal ni, ya. Saya dengan polis lama, tetapi termasuk Saifuddin, tetapi sudah, kita harus lihat objektif, secara objektif kecekapan mereka. Lihat umpamanya ASEAN, GCC, China, ya. Sebab itu dalam ucapan penghargaan saya pertama saya sebut terima kasih, penghargaan kecekapan kerja penat lelah pagi petang malam ikut shift 2-3 pagi penuh jaga latihan pengawalan keselamatan imej negara kecekapan. Saya salute polis di Raja Malaysia. Kadang-kadang rakyat termasuk golongan yang bebal ni, dia tak peduli, dia anggap ini biasa, itu kerja polis. Tak betul.